Mari kita santai mancing di kolam exotic fishing, Batu Arang, Rawang, Selangor. Suasana tenang, hilanglah bosan, yang tersimpan spot antik kumpau. Kita lepas mancing. Sebelum kita mancing, dekat kolam ni kita review umpan dia. Umpan rare sikit lah. Biasa kita je makan ayam. Sekarang ni bawa seekor ayam. Ni dia. Untuk mancing ni. Lepas tu ni ada ikan lah. Untuk umpan. Belanja sikit dia punya view kolam ni. Okey, sini. Sekarang ni kita berada di Exotic Fishing Park Batu Arang. So kita cuba menduga hari ni spesies yang ada kat sini red tail, copraya, bau ekor merah, siaka air tawar, dan bermacam lagi yang spesies eksotiknya. So kita cuba menduga hari ni. Alright. So setting hari ni kita pakai pelampung bola pingpong. Setting dia batu 2 biji, ada kabel sikit, ada mata. Ni umpan. Hari ni kita pakai buntut ayam. Alright, kita setting. Dekat spoon. Tapi dia berpusing. Oh, syok lah. Go guys. Dia tak darat, Dia boleh. Asal macam ni ke sini juga? Dia tempat yang ni dia boleh ikut. Yang tadi punya aku. Oh tak, ni bukan, ni lain. Ni padu. Ui, cantik tu. Asyik pertama. Ini dia. Bawa tanya. Ikan lah. Ikan lah. Ikan balut. Kau kan? Average dia 4 kilo. Okey. Kita test average.
lama-lama. Bawa je, duduk sini, duduk sini. Bawa ke sini. Asyik baik buat 60 apa AB. Ni tengok dia sama bos. Dah lah, apa balik. Itu memang tempat dia. Tempat itu main. Tempatnya. Abang punya tu memang Nyaman sana. Tidak nyuk tadi tu. Nyam-nyam. Abang balik depan ni. Memang baling atas meja tu. Tak nak duduk penat. Oi, kita tunggu. Tunggu makan. Tunggu makan. Alhamdulillah. Kena lah. Baru nak letak tu. Rezeki. Tadi mungkin jatuh atas meja. Dia nak kata jatuh ke mana. Tu kena. Tak sempat nak rehat bang. Baru nak letak. Tak sempat nak rehat. Habis tu. Jauh lagi. Jatuh-jatuh atas meja. Dia tu ambil. Dah lock pun, dia pergi lagi. Dah kunci kan dia pergi lagi. Kunci lagi, dia pergi lagi. Dah tak boleh ketak sangat. Takut tutup Ah, lah. dah putus. Selangor dah. Tengok Dah lah. relax. Tai nak relax, tai ni pula dia makan. Jauh lagi tu. Tali hitam lah. Hijau. Hijau-hijau. Dah kat dulu kan ni, dah dulu ni. Ah. Ni ke? Ni tak ada ke dah? Dah penat sangat, Man. Sambung, Man. Penat. Saya ambil gambar video, Man, pula. Boleh. Man, duduk sana tak apa. Buat sakit sini. Bagi geng. Lenguh. Baling-baling atas meja tu makan. Nak lihat maling sekali dah dapat. Video, Man. Sakit sana sikit. Sakit. Sakit sikit. Jangan ni dah, jangan ni dah.
Coba. Boleh. Ya. Oh, ni besar sikit. Boleh bang? Boleh betul ya. Asal dia. Oh, 6 mesin. Kita terus simpan dia ni. 6 mesin. Panas ni sayang. Gimana ni? Biasa je. Buat apa ni? Nampak dua lah. Okey, Fik tengok timah berapa Fik. Ada sampai 8. Oh, tak berat. 8 sampai? Tak sampai. 6.6,5. Okey. 6 kg tak besar pun. Tapi lenguh tangan. Balik-balik jatuh atas meja. Pam. Oh. Mama kata besar sangat. Dia tak nak ambil bang. Bukan dah habis. Dia dah ambil tadi. Dia dah usik dah. Dah usi. Memang lepas ni kena rehat lah. Ha? Kena rehat ni. Kena rehat. 3 baling, 3 strike. Boleh besar. Ambil ni sana. Kali. Jauh lagi biar dulu. Dia lebih lagi. Lebih lagi. Yang tuan tarik pun tak apa nak kuat kan. Sudah habis. Dah habis. Semua. Tak apa. Okey, ayo Hafiq. 10 kilo, 10 kilo. Sedap. Berpusing-pusing. Speed. Dia dekat sana lagi ni. Okey. Afiq bawa sana. Afiq pergi ujung sana dekat adik sana. Jangan tengok atas, tengok atas. Cair. Pergi ujung sana. Kan ekor. Okey. Cuna. Okey, pergi lepas kat bawah. Elok-elok. Okey, goyang-goyangkan ekor dia. Okey, bye-bye. Di Exotic Fishing Park. Okey, sekarang ni kita masih lagi berada di Exotic Fishing Park di Batu Arang. So, abang sebelah kita sekarang ni tengah strike. Kalau ikutkan pada dia punya gaya tarikan tu copraya. Ita tengah makan. Kita masih lagi santai-santai di pondok bersama anak dia. So dia punya hari ni ramai juga yang hadir memancing. Kalau tengok sebelah sana dia punya siap pasang flying sheet. So kita tengok. Kalau ikut tarikan dia punya secara purata ni lebih pada 5 kilo ni. Mesin pun dah menjerit minta bantuan.
Okey, dah nampak dah spesies Chopraya. Nak bawa ni juga. Ikan baru ni. Ni ikan ke berapa bang? Keempat. Keempat lah. Dua putus. Tapi biasa putus tu kalau tak tanya secara detail tu yang besar lah. Hati-hati bang. Boleh? Okey. Nyuk je. Oh, dah strike. Kita punya pun dah strike. Afiq, nyuk. Tarik lagi, Fik. Tarik lagi, Fik. Beraksi dengan Afiq Akmal. Tarik pam, Fik. Oh, yang ni Yamaha ni. Oh ni. Dia menjerit. Pam lagi. Jauh lagi tu. Perjalanan masih jauh. Tak apa bang, letak je situ bang. Tak apa, abang tak sana tak apa. Kita strike kita ambil. Tak ada hal lah bang. Kapal rata ni. Ni highway rata ni, dia speed ni. Apa perasaan anda? Dengar? Kena karen lah. Tarik lagi Fik. Jangan mengalah Fik. Fik. Okey. Tengok tangan sikit. Biasa tangan ni pegang geng kuat ni. Hari ni pegang joran. Kuat sangat main PUBG tahun depan SPN Okey, dia menjerit lagi. Ini Yamaha ni menjerit ni. Okey, kita masih lagi dalam pertarungan sengit untuk strike Chopraya di Exotic Fishing Park. Push. Dia menyambar kat sini. Ini asyik usaha Afiq ni. Agenda. Ikan tu strike, tak ikan. Dapat ikan lagi lah. Mana sana? Sini mana? Pam. Ikan baru ramai. Dia bertemu ni, Bai. Tu nampak itu. Terror lah abang. Oh, baru. Baru. Sini dek, tengok. Terror lah Abang Afiq. Ikan lah tu. Abang Iman, ikan. Okey, saiz hari ni 8 kilo, 8.3 kg. Mantap lah man. Cantik lah. Dia punya saiz budak-budak 8 kg. Ni owner tarik dia. Alright, cun. Terima kasih man. Sama-sama. Dia punya hari ni dia naikkan 8.3 kg. Abang Afiq. Okey, pergi lepas Abang Afiq. Bukan. Tak, Abang Afiq pergi kat sana. Buat macam ni. Macam ni. Pegang ni, tarik macam ni. Ni. Jek macam ni. Dah. Chopraya ke-6.
Okey, Cun. Okey. Abang kita dah kena current bang. Kita tolong. Kita tolong. Tapi tak apa, dia kena current. Okey, Cun. Okey. Abang uruskan abang lepas. Saya ambil video abang. Tanda orang kata apa? Tanda strike hari ni. Pakai apa ni, pakai plier, jangan pakai tangan. Okey. Nanti dia libah, nanti kena tangan. Afiq pegang ni. Okey, Cun. Abang kita hari ni strike. Mantap Pak Abu, hati-hati. Alright. Jangan lupa makan umpan lagi. Okey, sambil kita mancing, anak dia tengah buat apa ni? Buat Maggi. Buat Maggi. Tu dia. Maggi sadap. Maggi sodap. Sadapnya. Kacau. Duduk tengah-tengah ambil. Kawan kita sebelah terus ambil. Hush. Ni baling atas meja ke apa, Man? Baling atas meja. Baling atas meja. Tak sempat nak rehat. Cerai memang tak boleh buka. Ha? Allah, putus. Dia putus tu orang kata apa? Tanda menduga kita tu. Putus. Okey, kita sambung Afiq pula. Kita menyambung Afiq. Afiq. Boleh. Pakai je, Man, tak ada hal. Pam. Bukan bangun ni. Dia bertemu ni, Mai. Tu nampak itu. Terror lah abang. Oh, baru. Baru. Sini, Dek. Tengok. Terror lah Abang Afiq. Ijan lah tu. Abang Iman, Ijan. Okay, kita setting umpan dulu. Hari ni kita pakai roti je. Simple je setting. Roti potong separuh, kiri kanan kita bersihkan. Kepit-kepit biar betul-betul rapat supaya benda ni tenggelam, tapi tak pakai batu. Just pakai cili sahaja. Walau ceng dulu. Alamak, hujan dah pula. Abang tarik sikit, bang. Tu. Sebab dia hala ke sana. Takut kena abang punya. Abang tarik depan sikit. Allah, putus. Tadi lagi putus, 2 kali dah putus. Mata okey.
Ya. Oh, putus. Hujan lebat. Okey, kita dilanda hujan. Ikan boling-boling. Ah? Tak lepas. Tak lepas. Tak lepas. Kalau lepas tu dia tak lepas. Manja geng. Ush. Oh, jatuh. Ya. Oh, ikan. Tarik macam ni. Iya. Tarik lagi. Mengikut sampai sini ke? Ha? Itu kan. Kita selamatkan dia ni. Tengok. Oi, sangkut ekor. Tak. Ada orang sangkut ekor. Oh, sakut. Tu saya sakut ekor. Macam tak je. Tak, depan lah. Oh, lain. Orang lain. Tengok. Kita punya mata kat sini. Kat sini. Orang lama punya tengok ada mata lagi satu sini. Kesian dia. Lubang. Dah. Hari ni sebenarnya kita selamatkan dia. Tengok mata. Orang ni tak nak potong kau. Dia lepaskan dia macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. So, setakat ni sajalah untuk video hari ni. Ada beberapa video strike hari ni. Total yang kita strike hari ni sebanyak berapa? 10 kan? 11. Okey, 11 chop raya. Okey, moga kita jumpa lagi. Alright. So, kita bersama sahabat kita hari ni daripada Nilai datang Batu Arang oh. So Abang Aiman kita. Abang Aiman, moga kita berjumpa lagi lah. InsyaAllah. Okey. Moga ada rezeki kita akan buat video lagi dekat kolam kita ni. kontak, kita Roger. Kita Roger, salam perkenalan untuk dekat kolam hari ni. Alright Man, kita jumpa lagi Man. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey. Okay, bye.